Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Lindano. Kali ini kita belajar tanda sempang. Sempang ini dia. Ni sempang ni. Macam mana penggunaan tanda sempang ni dalam bahasa Melayu? Sebenarnya tanda sempang ini salah satu kegunaannya untuk membezakan dua aksara. Apakah itu aksara? Aksara itu ialah nombor, huruf kecil, huruf besar. Jadi, pertama, kegunaannya ataupun penggunaan dia satu, membezakan huruf dengan nombor. Contohnya, ke-20. Huruf I nak dibezakan dengan 2, jadi kena ada sempang. Wajib ada sempang. Itu hukum dia. Contoh lagi satu, 90-an. 0 ialah nombor, A ialah huruf. Bezakan nombor dengan huruf. Kena ada tanda sempang. Sama juga dengan yang ini, 80-an. Jadi, satu penggunaan tanda sempang iaitu membezakan huruf dan nombor. Yang kedua, membezakan huruf kecil dan huruf besar. Contohnya, kehendaknya. Nya ini, N ini merujuk kepada Tuhan atau Allah. Jadi, mesti kata nama khas. Huruf besar. Apabila huruf kecil bertemu dengan huruf besar, wajib ada sempang. Macam tu. Dan kalau kita tengok di sini, anti ini maksudnya tidak sokong. I huruf kecil, I di sini huruf besar. Huruf kecil bertemu huruf besar, mesti ada tanda sempang, iaitu anti-Israel. Ini satu lagi, pernah keluar soalan SPM sebegini, iaitu se-Malaysia. Se di sini bermaksud satu yang sebenarnya, iaitu satu Malaysia. Jadi bermaksud di sini, I ini ialah huruf kecil, M ialah huruf besar sebab dia kata nama khas dan wajib dimasukkan sempang di sini. Jadi, faham tak? Anak-anak murid ada apa-apa nak tanya? Cikgu, nak tanya, ejaan email kan ada sempang. Alamak, ejaan email ada sempang? Mari Cikgu Linda tulis. Yang sebenarnya email. Email yang sebenarnya memang ada sempang. Jadi kenapa email ni ada sempang, Cikgu Linda? Sebab email ini huruf kecil. Ini huruf kecil. Kenapa ada sempang? Sebab email ini ialah kata pinjaman bahasa Inggeris. Jadi apabila kata pinjaman bahasa Inggeris, dia ada kekecualian. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Linda. Bye semua.